kadang-kadang orang ada tanya, awak anak nombor berapa? Kita menjawab lah kita anak nombor 3 ke, anak nombor 5 ke kan. So dikatakan bahawa orang yang tanya tu sebenarnya dia nak judge personality kita melalui kita ni anak nombor berapa. First kali kita kena tahu kita ni anak nombor 2 ke nombor 3 ke, bukan kita yang pilih nak jadi anak nombor 2 3 ni. Dan benda yang kita tak boleh pilih dan benda yang kita tidak boleh ubah, dia tidak boleh menjadi indikator yang kuat untuk menilai personality seseorang. Sebab apa? Personality ataupun karakter dia boleh diubah melalui perubahan attitude dan konsisten dengan perubahan attitude yang kita telah lakukan. Contoh, seseorang ni malas tapi dia improve jadi rajin, lepas tu dia konsisten dengan rajin tu. So personality dan karakter dia mungkin akan berubah sebab dia ubah attitude dia. Nampak? Maksudnya personality ni berupaya untuk berubah kalau dia ubah dia punya attitude. Kalau sikun anak nombor berapa ni, dia bukan kawalan kita. Jadi dia tidak boleh menjadi sadaran yang kuat. Sebab adalah orang kata kan, oh anak sekian-sekian ni panas baran apa semua. Sebenarnya panas baran ni bukan sebab dia anak nombor berapa. Semua balik pada individu tu sendiri yang tidak dapat mengawal dia punya baran. Sifat baran ni ada pada semua orang. Cuma dia kena pandai untuk channel kemarahan tersebut. Sebab kemarahan ni energi. So kita kena tahu macam mana nak guna energi kita. Contoh, melepaskan marah, pergi gym ke, angkat berat ke kan. Ataupun fokus on kerja, gunakan kemarahan tu untuk bagi kerja kita maximum output ke. So, sifat baran ni, dia bukan buruk. Dan baran ni ada bukan sebab dia anak nombor berapa. Semua balik pada individu tu sendiri.